Bolehkah seorang isteri atau suami menceritakan rahsia orang lain kepada isterinya atau suami dengan niat berkongsi? Bini dia dengar keburukan jiran dia, kawan-kawan dia, bini dia cerita ke laki dia di rumah, belang-belang buang atas katil, faham lagi? Cerita buruk-buruk jiran. Bukan tujuan nak suruh siapa ke orang lain, nak berkongsi. Sharing is caring. Faham? Tanda kasih sayang suami isteri. Faham? Boleh tak? Boleh. Boleh dosa laki bini. Faham lagi? Faham lagi? Tak boleh. Buruk orang tak boleh sampai ke siapa-siapa. Kena tutup. Nabi suruh tutup. Kalau kita jadi suami, kita kena marah. Jangan cerita hak uduh-uduh orang ke saya. Jangan cerita ke orang. Saya pun jangan. Awak ada tahu uduh orang, sipang. Tak boleh. Kita orang Islam kata gitu. Faham? Betul tak? Berani tak kata gitu ke bini kita? Tak berani. Faham? Kalau kita kata gitu, dia kata, saya tak molek belaka. Kalau dia molek belaka. Dia faham gitu pula. Dia kata, awak ni kalau saya tegur gitu, awak marah, awak ni tak mau taat ke saya bilalah nak ubah perangai. Dah? Kalau saya tak molek, apa nikah dengan saya? Pula dah. Dia main gitu, kau faham betul tak? Lalah kita marah layang aku datang ni. Baik aku tembus lagi. Dia akan cocok mau. Kau puang kan? Tak. Ini cocok. Syaitan kata lawang. Tak. Allah itu.